Hai adik-adik, adik kreatif pada hari ini ialah kereta belon. Bahan dan alatan yang digunakan ialah penutup botol, straw, lidi, cardboard, gam, pita pelekat, gunting dan belon. Langkah pertama, tampal straw pada cardboard menggunakan gam. Dan gunting lebihan straw tersebut. Langkah kedua, masukkan lidi ke dalam straw. Langkah ketiga, tebuk lubang pada keempat-empat penutup botol menggunakan lidi. Langkah keempat, cucuk hujung lidi pada penutup botol. Langkah kelima, terbalikkan cardboard dan tampal straw pada bahagian atas cardboard. Langkah keenam, lekatkan belon pada hujung straw tersebut. Dan langkah terakhir, tiup belon tersebut. Kereta belon adik-adik sedia untuk dimain. Selamat mencuba!